Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Imam yang mengimamkan solat maghrib kita sebentar tadi. Yang saya muliakan Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, adik-adik jawatan kuasa Masjid Al-Jalal wal Kamal Pajak Song, Kepala Batas Pulau Pinang. Seterusnya muslimin dan muslimat, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini kita dapat bersama-sama menyambung pengajian kita hadis ke-24. Hadis yang ke-24 kitab kita ini mutiara diskusi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita berada dalam dari 2 Muharram, tahun yang baru, bulan yang baru dalam Islam, iaitu tuan-tuan 1446 Hijrah. Maka bertambahlah lagi tuan-tuan, umur kita bertambahlah lagi, usia kita, walaupun kita kira umur kita ni dengan bulan orang putih, tapi hakikatnya dia semakin bertambah juga umur kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kita nak baca, hadis Qudsi yang kita nak baca pada malam ini, hadis yang ke-24, 125 musuhan, iaitu keadaan manusia di padang mahsyar. Bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar? Nanti kita akan huraikan sikit, kita akan perincikan sebuah sedikit tentang keadaan manusia di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Allah ta'ala, ya bani Adam, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu adu. Ya'lamu al-yawma alladhi tuhsyaruna fihi fawjan fawja wa taqumuna bayna yaday ar-rahmani saffan saffa wa taqarrabuna al-kitaba harfan harfa wa tus'aluna amma 'amiltum sirran wa jahra. Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Lakum wa wa'idun la syari'a li wa laysa sultan kas-sultani man sama li fi dahrihi khalisan wa aftartuhu bi alwani wa man bata fi lailatin qa'iman kana lahu sya'nun fi sya'ni wa man adda aynahu an maharimi amantuhu fi nirani fa ana rabbu fa'afuni wa ana al-mun'imu fashkuruni wa ana al-hafizu fahfazuni wa ana an-nasiru fansuruni wa ana al-ghafiru fastaghfiruni wa ana al-maqsudu faqsuduni wa ana al-mu'ti fas'aluni wa ana al-ma'bud fa'buduni wa ana al-alimu fahdharuni. Ini hadis kursi, tuan-tuan, yang Allah Ta'ala peringatkan kepada kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu awal-awal kepada kita, wahai sekalian manusia, wahai manusia sekalian, sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu. Oleh itu jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya.
Allah peringatkan kita tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, syaitan tu musuh yang paling nyata. Dalam surah Yasin kita sebut, surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita baca malam Jumaat. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah kamu berjanji nak jadikan syaitan itu tidak ikut syaitan? Alam a'had ilaikum ya bani alla ta'budu syaitan. Jangan kita sembah, jangan kita tunduk kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni musuh paling nyata. Sebab itu kalau kita hurai sikit lah, sebab nanti di pada huraian ni dia tak hurai bab iblis syaitan ni. Saya catat sikit dan saya huraikan kepada tuan-tuan. Cara iblis ni dia tipu daya manusia ni macam-macam. Rupanya iblis ni dia masuk kepada tubuh badan kita, dia tipu kita macam-macam cara. Dalam kitab sebut iblis ni dia buat tipu daya kepada manusia ni supaya kita ni banyak dalam neraka, na'udzubillah. Sebab dia tahu dah, dia hujung hayat, hujung nanti, di akhirat nanti dia akan masuk neraka. Iblis, dia tahu, alang-alang dia ajak lagi, bagi ramai lagi, bagi meriah lagi lah bahasa kita. Antara tipu daya iblis ni tuan-tuan, dia bagi kita pandang baik benda yang jahat, benda yang buruk. Ini iblis, kerja dia. Dia panggil at-tazyin. Tazyin ni benda tu macam menampakkan benda tu elok, perhiasan cantik. Padahal perbuatan tu buruk, tapi iblis dia olah bagi kita nampak cantik. Tu tipu daya iblis. Macam mana Ustaz? Contoh, Ustaz bagi contoh senang. Cara tipu daya iblis ni, dia bagi nampak benda yang buruk jadi elok kat kita. Contoh orang menipu dalam perniagaan. Puas hati jual barang tu kita tahu tak elok, tapi orang percaya. Balik puas hati, kira dia jadi seronok pula. Esok lusa dia nak buat lagi, dia tahu orang tak tahu apanya. Aku jual mahal padahal aku ambil murah je, barang China je. Umpama dia, kita habaq kat orang ni original, ni daripada ni memang berkualiti. Gitu. Akhirnya orang percaya benda tu bagus, orang bukanlah kata semua tak bagus. Barang China ni sebab kita ni, maksudnya kita memperdayakan orang ni, kita bagi orang yakin sampai tahap kita pusing cakap spin masalah ni. Kita boleh ni, boleh untung banyak ni. Dia iblis kata hang buat lagi, orang kan tahu. Dia tazin, dia bagi nampak benda yang buruk jadi elok. Tak apalah hak yang tutup ni, satu lagi bab, maksudnya kita tipu terus. Benda tak elok kita jual, umpamanya orang yang berniaga lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Contoh lagi, dia suka cari pasal dengan orang berkelahi. Iblis kata, dia bukan berani dengan hang. Kita pula ini cengih pula, tuan-tuan, orang jadi takut. Hang tengok, mana-mana orang kata kat hang ke, kata pun benda tak kena ke, hang buh je. Iblis cucuk kita. Dia jadi seronok pula nak berkelahi dengan orang. Ni, tipu daya iblis. Bahaya. Hati-hati ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Apalagi tipu daya iblis yang Allah Ta'ala tak bagi kita ni. Tunda taubat kita. Awal lagi yang mati tu, yang meninggal tu, lapis umur hang tu. Depa tu lagu mana penyakit 3 serangkai ada, darah tinggi pula, cek semua pen merah je. Hang muda lagi, hang sihat. Nanti dulu kalau nak pergi masjid apa contoh, iblis cucuk kita supaya kita tunda taubat. Tu tipu daya iblis, dia panggil talbis iblis. Ada satu kitab buh terus tajuk talbis iblis, tipu daya iblis ni. Apa lagi? Iblis ni tuan-tuan disuruh kita buat benda tak elok ni. Dia bisik supaya kita ni tuan-tuan buruk sangka dengan orang. Tengok orang buat benda baik, bukan ikhlas mana. Dia bisik supaya kita buruk sangka dengan orang. Tengok orang rajin main masjid, dia minum kopi kedai Thailand mana ke. Contohlah kita lalu nampak petang duduk situ tuan. Dia tengok, kita tengok dia tu main buruk sangka tu Dulu aku tahulah akal dia semua dalam poket aku je. Iblis punya kerja supaya kita buruk sangka dengan orang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang paling banyak iblis ni dia bagi ghalib kita.
Dia bagi leka kita hal-hal yang tak boleh pahala. Sembang kosong. Itu kerja iblis lah, supaya kita ni ghalib. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Baik kita yang berada di masjid ataupun kita yang berada di rumah ketika ini sedang menonton, atau saat lagi yang sedang menonton saat ini. Peringatan buat diri saya juga. Baik, kita baca lagi. Ketahuilah pada hari kiamat, kata Allah dalam hadis kursi, semua kamu dihimpunkan secara berombongan, berbondong-bondong. Menunggu. Kemudian kamu berbaris di depan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebut Ar-Rahman, Allah. Dalam keadaan baris-baris. Kamu membaca tulisan satu huruf demi satu huruf. Kamu membaca tulisan satu huruf. Kamu ditanyakan tentang apa yang kamu perbuat, sama ada secara terang dan rahsia. Pada hari itu, yakni hari kiamat, orang-orang yang bertakwa dihimpunkan depan Allah, ini Ar-Rahman, sebagai tetamu dia. Macam mana tetamu ni? Orang yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Sementara orang yang berdosa dihalau ke neraka Jahannam dalam keadaan dahsyat. Surah Maryam ada sebut, ada dalam satu surah Az-Zumar sebut, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau pi ke neraka tu. No, ambil semua. Dulu ketegak sangat duduk di dunia dulu. Bagi kamu janji balasan kebaikan, janji balasan seksa Allah. Hari ini tak ada dah. Nak mengelak ke, nak buat alasan ke apa di akhirat ni tak ada dah. Semua janji Allah akan terbukti di hari kiamat nanti di padang mahsyar tu. Siapa? Setiap manusia yang lahir atas muka bumi ini. Baik. Siapa sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada yang dapat menyamai aku, tidak ada mempunyai kekuasaan seperti yang aku punya. Maliki yaumiddin, Allah sebutkan dalam surah Fatihah. Yang memiliki, yang raja, yang segala-gala di hari kiamat itu Allah. Hebat tara mana pun hidup di dunia ni, pangkat kedudukan kita, duduk di dunia ni orang bentang apa pun kat kita untuk jalan, siapa pun tak kira siapa. Hidup di dunia ni tak kira siapa. Satu persatu Allah tanya. Ada orang hidup di dunia ni tuan-tuan, dari sudut pandangan mata kasar kita, dia takkan pernah susah. Semua orang bagi kat dia, tak ada apa. Di jalan pun semua orang kawai dia. Orang kawai. Hang tak ada lah nak jalan ni, tak ada masa nak jam, tak ada. Mana dia hang takkan menempuh keadaan suasana jam, tak ada. Takkan ada orang macam tu. Sebab apa? Sebab hang orang hebat, orang ni. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam buku ini disebut dalam muka surat 126 ni macam awal dia abad dah. Allah sebut nanti pada hari itu orang yang bertakwa dihimpunkan semua depan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada dapat menyamai aku. Siapa yang berpuasa pada waktunya dengan hati yang ikhlas, maka aku akan berikan kepadanya kesempatan. Berbuka dengan bekas-bekas. Siapa yang menghabiskan malamnya dengan solat, maka dia akan memperoleh kedudukan daripada kedudukanku. Siapa yang memelihara matanya daripada melihat yang aku haram, selamat dia daripada neraka aku. Akulah Tuhan yang sebenar, kata Allah. Oleh itu kenalilah aku, akulah yang memberi kesenangan. Hidup di dunia ni tuan-tuan, Allah yang bagi kita senang, tenang, bahagia, Allah Ta'ala bagi. Gitu. Oleh itu bersyukurlah kepadaku, akulah yang memelihara. Oleh itu peliharalah aku, akulah si penolong kamu. Akulah yang maha mengampun, minta ampunlah kepada aku. Akulah tujuanmu, arahkanlah perjalananmu kepada aku, akulah yang maha memberi. Minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Akulah yang patut disembah, sembahlah aku. Akulah yang maha tahu, berwaspadalah dan hati-hatilah kamu terhadap aku. Baik, kita baca huraian muka surat 127 ni. Allah sebut tuan-tuan dalam hadis kursi ni. Kan kita sebut hadis kursi ni daripada Allah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, berdiri di depan Allah nanti kita semua ni di padang mahsyar. Berdiri depan Allah dalam keadaan berbaris. Satu-satu kita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa ni maksud mahsyar? Padang mahsyar, orang padang mahsyar. Mahsyar ni tempat berimpun kita.
Berimpun tuan-tuan, ramai manusia ni sama orang, maksudnya kita ni tak ada beza nanti kecuali amal takwa. Gambaran tuan-tuan nak kita ni padang mahsyar ni macam gambaran orang berimpun di padang di Arafah tu. Bawa ni pergi haji ni, orang pergi haji ni, semua putih tuan-tuan, pernah tengok tak ada orang pun, tak ada tuan-tuan tengok satu pun tak ada orang pergi haji ni pakai kain ihram warna pink, tak ada, warna merah jambu, tak ada, semua putih. Gambaran awal yang Allah Ta'ala nak bagi kita, bila mana nanti kita mati, nanti semua kita sama kecuali ibadat kita, amal takwa kita. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, satu dia panggil mahsyar. Ketahuilah pada hari kiamat semua akan dihimpunkan secara rombongan, berbondong-bondong, kemudian kamu baris berdiri depan Allah Ar-Rahman dalam keadaan berbaris-baris. Kamu baca tulisan huruf demi satu-satu, apa dia? Amalan kita hari-hari yang kita buat ni. Hari ni berapa hari bulan, semua kita tahu. Tuan-tuan, hari ni berapa bulan, nanti kita baca amalan kita masing-masing. Satu hari, waktu maghrib ni kita duduk di mana? Nanti malaikat baca ke, kita baca, Allah alam nanti dia pada mahsyar amalan kita. Ya Allah, kata malaikat, hari ni hari Senayan 2 Muharram, nama sekian-sekian ini, dia ini, ya Allah, duduk di masjid Pajak Song, bersila tunggu isyak. Sementara tunggu tu dia duduk dalam majlis ilmu, malaikat baca, maka pahala dia nak. Hari ni kita dapat berapa? 100 rakaat sembahyang sunat punya pahala. Duk orang buka kiri kanan ikon masjid Pajak Song, bukan jenuh kita bayar, betul? Orang wakaf semua duk ada. Maka pahala seperti sembahyang sunat 100 rakaat main masjid ni. Ya Allah, lepas itu pula dia sembahyang berjamaah. Lepas sembahyang jemaah sekian amalan satu persatu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Renungkanlah saudara, dia kata. Suasana di padang mahsyar yang mana jutaan, bukan kata jutaan, maka trilion orang daripada zaman Nabi Adam tu. Zaman Nabi Adam dulu ni ada, sampailah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dalam keadaan tunduk, fikir aku ni. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda. Dihimpunkan manusia ni di hari kiamat ni dalam tanah yang putih. Kalau kita tanah hitam, hijau, tanah putih, ardun bayda, tanah putih. Kata Nabi, seperti kamu berada dalam di atas kepingan roti. Nabi sebut kita ni di akhirat nanti dalam keadaan kosong, tak ada apa, masing-masing tak kenal siapa kiri kanan, bini tah pergi mana, kita anak-anak tak tahu pergi mana, tak mana, beribu ramai ni dibangkitkan, dia berkubur pergi situ. Dalam keadaan, kamu dalam keadaan kosong, seperti duduk atas kepingan roti ni, berada di atas kepingan roti kosong, siapa tak kenal satu sama lain. Dalam keadaan, ada orang dalam keadaan lapar di padang mahsyar, ada orang yang dalam keadaan kita semua tak ada pakaian apa, tak ada apa, lemah, letih, lapar, dahaga. Tapi Nabi sebut dalam hadis, siapa hidup di dunia ni, dia suka jamu orang makan. Jamu orang makan ni macam-macam. Biasanya pagi orang main rumah, ataupun kita buat kenduri, ataupun kita duduk saja di kedai, tiba-tiba ada kawan kita 2-3 orang ni, mereka ni audit lah. Tak payahlah, kita suka pergi mana pun berapa. Allah datang sekala, memang bukan sekala. Kalau boleh kata hari-hari, minggu tu 3-4 kali, dia memang suka jatuh dalam bab tu. Orang yang suka jamu orang makan dan orang yang suka bagi makan orang yang lapar ni, nanti di hari akhirat di padang mahsyar dia dibangkitkan dalam keadaan kenyang. Tu kelebihan. Begitu juga orang yang suka bagi minum orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab lama disebut orang yang suka ni, orang tak apa bagi minum ni, orang gali perigi minum. Tapi lah ni orang tak gali perigi dah. Ada orang dia wakaf tu apa ni, wakaf tempayak kowe tu, orang tak ada boleh minum, orang tak ada boleh minum. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah pesan, siapa yang suka bagi makan, siapa yang suka bagi minum orang lapar ni, nanti di akhirat Allah bangkitkan dalam keadaan hilang dahaga, hilang lapar. Itu kelebihan dia tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, menyesal, cemas
memikirkan nasibnya masing-masing. Dia kata pada muka surat 128 ni. Fikir masing-masing, apalah balasan aku hidup di dunia ni 65 tahun, 70 tahun kita hidup di dunia ni, apa aku nak dapat depan Allah ni? Gitu. Satu ketika ada kisah lain dalam kitab ni tak ada. Muaz bin Jabal, seorang sahabat Nabi, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, aku baca dalam surah An-Naba juzuk 30. Ada satu ayat 18. Allah sebut dalam surah tu, dalam surah An-Naba ni ayat 18, yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja." Bila ditiupkan hari akhirat ni, ditiupkan sangkakala ni, tiup sangkakala ni malaikat Israfil lah, tiup bagaikan trompet macam tanduk kebau diceritakan, tapi besar. Dia tiup berapa kali? 3 kali. Mula-mula tiup bagi mengejut, mematikan. Semua yang ada di dunia ni tak ada sampai mati habis. Lapang. Ditiupkan, tiup sangkakala. Tiupan yang kedua menghentak, orang apa dia bagi orang apa menggerunkan. Tiupan yang ketiga membangkitkan. Jarak tiupan yang pertama, kedua, ketiga ni 40 tahun. Tiupan yang pertama, tiupan yang kedua, tiupan yang ketiga. Tuan-tuan, bila ditiup sangkakala ni, fatatuna afwaja, yang dalam kubur ni bangkit. Yang tiupan ketiga ni bangkit pada kubur. Fatatuna afwaja, berbaris-baris pergi kepada masyarakat. Lalu kata Muaz bin Jabal, "Ya Rasulullah, ni ayat ni cerita kita bangkit pada kubur, baris-baris ada barisan-barisannya. Macam mana tu?" Nabi kata, "Wahai Muaz bin Jabal, memang betul. Nanti di akhirat dibangkitkan manusia berbaris-baris. Dah barisan-barisan tu pula yang macam-macam punya keadaan. Muka ni macam-macam. Allah ubah, Allah alih. Macam mana tu?" kata Muaz bin Jabal. Yang pertama Nabi sebut, faminhum ala suratil qirdah. Ada di kalangan mereka ni, semua ni satu kelompok, satu puak ni pi. Muka Allah tukar jadi buruk. Qirdatut tu monyet buruk. Allah tukar muka. Terkejut Muaz bin Jabal bila Nabi kata macam tu. Faminhum ala suratil qirdah. Muka ni tukar menjadi buruk. Kenapa ya Rasulullah tukar muka jadi buruk di akhirat nanti? Sebab dulu di dunia hidup suka memfitnah orang. Reka cerita sampai berkelahi orang. Reka cerita sampai orang tak tegur siapa. Punca siapa? Dia ni. Benda tak betul bawa tambah hang fitnah orang. Yamshi bin namimah. Pi mana bawa cerita hai buruk orang. Baru ni mengajak di kota Kuala Muda. Cerita macam pasal fitnah. Nabi berjalan satu kawasan perkuburan dengan beberapa orang sahabat. Nabi berjalan macam kita berjalan di belakang sekolah Arab dalam kubur gitu. Tiba-tiba Nabi berhenti. Kawasan tu kubur. Nabi tunjuk ni kubur baru tanam. Baru ditanam. Mayat baru tanam. Lalu kata Nabi, depa ni kubur yang ni, kubur yang ni. Dua-dua kubur ni kena seksa. Nabi bagi tahu sebab Nabi dengar. Telinga Nabi bukan telinga macam kita. Walaupun telinga sama, tapi Allah bagi kelebihan. Lalu kata sahabat, mereka ni buat dosa apa yang Rasulullah kena seksa lah ni? Mereka anggap dosa ni macam biasa, tapi padahal, tapi kena seksa sampai dalam kubur lah ni. Nabi ambil pelepah kurma basah. Nabi pacak satu kubur ni, pacak satu kubur ni. Nabi kata mudah-mudahan Allah ringankan seksa ni, mereka berdua ni. Selagi mana pelepah kurma ni masih basah lagi, tak kering lagi. Habis-habis itu sahabat kata, dosa apa ya Rasulullah? Yang pertama ni, dia pergi mana buat cerita buruk orang. Dia tambah lagi. Sampai orang keli dah. Sampai orang tak tegur siapa. Sampai orang berdeki. Permusuhan. Dia suka hanya buruk orang. Bahkan macam-macam lah. Zaman lah kita lagi canggih. Di hujung jari kita lah. Benda tak betul, kita pergi hantar ke orang. Kita tumpang dosa sama, hati-hati. Dia ni bawa cerita buruk orang, Nabi kata. Yang seorang lagi ya Rasulullah, seorang lagi kata Nabi, yang ni hati-hati. Buang ayat kecil, kita bahasa mudah pajak seorang ni bagi faham mudah, kencin lah. Tapi tak cuci, basuh lebih kurang. Ni basuh sikit, tarik zip, betul lah, tak usah. Nak bagi mudah faham, bukan kita nak berapa dah. Kencin basuh tak clear.
Macam kita lah nak pergi Kuala Lumpur ke pergi mana ke tuan, tiba-tiba RNR apa hentian rehat di apa Tapah ke di Sungai Perak ke tu, penuh orang. Allah. Kita nak pergi ke mana? Ui, hujan pula tanya nak main, hujan dah lalu dalam ekor nak kereta pula. Dia kira nak buang saja. Tolak ada orang jamban, tolak ada orang. Gitu. Saya besok tentu penuh jam. Tiba-tiba kita dah ni pergi. Masuk tanah, masuk orang tak mau. Tanah tu kunci tak ada. Kita pun duduk atas tu, tangan ke ni. Tu. Duduk tangan ke ni pun orang tolak. Ramai orang jam. Dia nak hoi kita. Duduk 3-4 kali hoi dalam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada orang dia tak ni, tepi dinding tu ada hak bulat tu. Kencin tu lah. Ayak mana? Dia tak apa kan nak sembahyang lagi. Bubuh tang tu tarik zip tu ya. Sampai Gombak Kuala Lumpur. Sentul ke apa ke Petaling Jaya ke. Terus sembahyang, jamak pasar, bagusnya. Kencin tak besar di andar tapak tadi. Nabi kata ni orang yang macam ni. Sampai tahap tu na'udzubillah. Sebab itu orang lelaki ke, orang perempuan ke, dalam bab suci najis ni, hati-hati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nabi kata kat Muaz bin Jabal, nanti di akhirat dibangkitkan orang macam borok muka apa dah. Tu dia, Muaz kejut dah. Lagi ya Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muaz, ada orang dibangkitkan di akhirat dia, wa ba'dhum ala suratil khanazir. Dibangkitkan muka tukak jadi khinzir. Ustaz buah Arab buah Melayu tu ditukak jadi babi. Bukan nak ni dalam berita TV3 pun disebut perkataan tu. Gitu dah. Ditukak jadi khinzir, babi ni. Kata Muaz, ya Rasulullah, kenapa ni tukak muka, asal muka orang tukak? Nabi kata, inilah dulu di dunia dulu suka ambil hak orang. Harta orang, hak orang, rupa boleh tukar. Na'udzubillah. Tanah ke, jawatan ke, janganlah, hati-hati tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nabi kata nanti di akhirat tukar rupa, tukar wajah. Jadi macam tu. Muaz bin Jabal dengar dua pun dah jadi ketak lah. Bukan ketak, dia tak buat benda tu, tapi risau. Lalu yang ketiga Nabi kata, wahai Muaz, ada akhir nanti orang yang munakisun, nakasa ni terbalik. Orang yang dia ni terbalik, hang tengok pelik. Arjuluhum a'lahum, kaki ke atas, wa wujuhum yashabun. Muka di bawah, kaki ke atas. Ya Allah, macam mana? Jalan melalui muka, kaki duk gedi-gedi atas. Bukan seorang, satu kumpulan pergi. Tengok kaki atas, kepala bawah. Berjalan menggunakan kepala. Lalu sahabat yang dengar tanya, Muaz bin Jabal tanya, ya Rasulullah, bolehkah orang ni berjalan menggunakan muka, dengan kepala, kaki di atas? Nabi jawab mudah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan manusia berjalan menggunakan kaki, Allah mampu memperjalankan manusia menggunakan kepala. Tapi terseksa saja nak bagi seksa. Lalu Muaz bin Jabal kata, siapa dia ni ya Rasulullah? Kenapa ni? Hidup di dunia makan riba. Anak hutang ku mai 300 boleh, ada 300. Bila nak bayar? Bulan depan. Boleh. Tapi ramai orang hutang ku dah. Dia tak bayar 300. Takat bayar 300, baik aku bagi kat dia balik aku, dia kata. Tak apa, anak apa. Besok lagu tu lah kalau 300 ni, besok 400 nak bayar. Abang siap lagu tu. Kata tak apalah, aku terdesak main, nak ambil 400. Boleh. Bayar 300, bayar hutang 300, bayar 400. Hari tu kita cerita bab riba ni dia luas macam-macam. Kalau kita hutang orang, dapat benda yang sama, tapi minta yang lain bayar lebih hebat pada tu. Maksudnya tak sama daripada apa yang kita hutang. Hutang beras 10 kilo, bayar 15 kilo. Riba lah walaupun tak duit. Macam tu. Tapi kita cerita dah hari tu. Panjang dah bab riba ni. Kalau kita hutang kawan kita, masa dia nak bayar tu, dia bagi lebih pada kita. Tapi tak janji awal. Bagi contoh terus lah Ustaz. Hujan-hujan ni bukan faham nak fikir payah. Bagi. Saya bagi contoh. Contoh satu orang main rumah saya, Ustaz. Ni bulan puasa nak main dah ni. Ya.
Saya selalu meniaga kuih-kuih apa macam-macam lah. Laksa, bihun apa. Tahun ni tak cukup ni Ustaz modal 2,000 kok Ustaz ada lah. Saya tak ada. Tak apa. Agak-agak bila nak bayar. Saya ingat Ustaz kalau meniaga maju 2 hari lagi nak raya saya tutup lah. Saya tak mau meniaga. Terlepas kan tu lah. Ni lah 2,000 nak cukup Ustaz. Pasal sewa tapak lah ni mahal. Oh kawan tu Ustaz. Boleh tak apa ambil 2,000. Saya tak janji apa. Cuba tanya dia nak bayar pula. Saya tak apalah. Nanti lepas raya pun tak apa. Pelan-pelan. Kita kenal dia. Lepas raya, sebelum raya dia main 2 hari lagi nak raya, sehari lagi. Dia main kita nak 2,000 Ustaz. Yang ni duit raya kat Ustaz 150, kat anak-anak Ustaz 150. Oi, saya kata mana boleh. Dia kata saya tanyalah kat Ustaz, kita tak janji awal. Yang ni saya kira kongsi rezeki. Yang kira riba macam mana? Yang kita janji awal. Hak ni saya kongsi rezeki dengan Ustaz. Sebagaimana Ustaz kata, Nabi dan Ustaz lain kata, Nabi pernah orang hutang dia kambing sekok umur 2 tahun. Lalu orang tu tuntut, ya Rasulullah, kambing aku hutang tu 2 tahun tu mana? Yang 2 tahun ni umur tu. Lalu kata Nabi, kata sahabat, pergi cari Ustaz, kat dia ni nak bayar kambing dia umur 2 tahun. Sahabat carilah, sahabat Nabi cari, tak ada yang umur 2 tahun, 2 tahun setengah dah. Lebih kurang 2 tahun lebih. Ya Rasulullah, tak ada 2 tahun lebih. Nabi kata ambil, bagi kat dia itu. Tidak dikira riba sebab kita tak janji awal, tak abang awal. Dia buat main dalil itu, memang hadis tu sahih. Maka dia bagi kat saya 150 lebih. Kalau anak-anak saya soal RM50. Alhamdulillah. Saya tahu buat lebih ni. Dia kata saya nak kongsi rezeki dengan orang. Ustaz, siapa yang saya pinjam, saya memang bagi lagu tu. Dan saya untung, Alhamdulillah Ustaz, berkat duit kawan-kawan kot, doa kawan-kawan, saya banyak dapat sekian ni. Saya berniaga, untung banyak ni, saya nak kongsi dengan kawan-kawan. Berapa untung? Saya tanya contoh. Ada 6,000 kat Ustaz. Dalam hati, hang genap terus 200 baik pun tak. Itu melampau nama dia. Yang tu melampau nama dia. Itu. Dia bagi 150 tu pun besar rahmat dah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu. Ada yang bangkit dalam keadaan buta. Siapa dia? Orang yang zalim. Gitu macam tadilah kita cerita tuan-tuan nak. Dia ada apa kuasa kuat sikit, kira nak cantai orang saja. Ada juga orang lagu tu, kira dia ada orang tanpa kekuatan. Kira nak buh orang saja, na'udzubillah. Jangan langkah takat tu. Dan ada bangkit dalam keadaan bisu tuli. Siapa dia? Orang yang berbangga-bangga dengan kehidupan dia. Jangan. Allah Ta'ala boleh tarik balik bila-bila masa kalau kita berbangga-bangga. Baik, terus lagi. Orang yang jahat dihalau ke neraka jahanam. Oh dia, yauma nahsyurul muttaqina ila rahman wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Pada hari itu orang yang bertakwa dihimpunkan depan Allah Ar-Rahman sebagai tetamu, sementara orang yang berdosa dihalau ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Renungkanlah suasana di sana nanti di mana orang yang bertakwa dihimpunkan kita. Tuan-tuan, dalam keadaan tetamu Allah. Tetamu ni macam mana? Allah terima kita. Mana hamba aku dulu di dunia dulu rajin buat ibadat. Bagus dengan orang. Allah tunggu kita sebagai tetamu. Tetamu menurut biasanya dilayan dengan baik. Betul tuan, orang yang hebat mai rumah kita. Ataupun kawan-kawan kita lah, tak kira hebat tahu mana pun, dia mai rumah kita. Oh, kita layan tetamu apa tiap kita keluar. Dalam tiap kita buat keluar, kita goreng cok cempedak bagi kat dia makan. Sat lagi sebelum balik kita bagi lagi tetamu. Begitu Allah menunggu kita sebagai tetamu sebab dulu hang bersusah payah. Hang bersyukur dengan nikmat aku. Diberikan tempat yang selesa, diberikan makanan yang proses, memeriksa amal. Ada seorang dimasukkan syurga atau ke neraka? No. Sama ada seorang tu masukkan syurga atau ke neraka. Dah himpun di padang mahsyar, ada pula naungan yang kata 7 naungan tu. Gitu. Sedangkan orang yang berdosa dihalau ke neraka jahanam terus dalam keadaan dahaga, dalam keadaan dulu di dunia sonok ghalid. Itu kita jangan leka sangat tuan di dunia ni. Wa man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura. Nanti kita diberi buku catatan tu melalui tangan kanan ke kiri. Amma alladhi fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang diberi buku catatan amalan melalui arah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah sebut
dalam surah Al-Qiyamah. Allah sebut nanti di akhirat ada orang Allah bagi, malaikat bagi buku catatan pada arah kanan. Kalau dia dapat kanan, hang punya hang punya hitungan mudahlah hidup kita ni. Maksudnya di akhirat nanti tiba-tiba dapat belah kanan, masa tu kita sonok tak kata apa, dapat belah kanan. Masa fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Nanti akan dihitung pelan-pelan syurga tu orang tu. Kata Allah sambung ayat tu, ada pun orang yang diberi ke arah kiri, ke arah lain. Allahu Akbar, terus berteriak dia, kenapa lah aku dapat buku ni, subura ni, maksudnya berteriak dia. Kenapa aku dapat belah kiri? Hang tanya diri sendiri lah dulu, di dunia dulu. Sakan sangat, khalid sangat. Maghrib orang duduk di masjid, hang duduk di mana? Macam itulah kita punya pahaman mudah kita. Selebih muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik tuan-tuan, sebab itu kita kadang-kadang kita nasihat orang pun taklud pun ada satu taman bila taman mana ngajar ustaz. Apa cara lagi kita nak ajak orang main surau? Siapa? Saya tahu ustaz tengok surau kami. Saya tahu ramai ni, ada lagi kalau himpun ramai ustaz. Saya tahu kok ni kot berlambak lagi. Gitu kata. Bawa lah seorang pengurusi ke AJK Tok Imam taklud ustaz. Ujuk kita faham taklud maksudnya. Pi dah depa, tak ada apa. Kadang pi ustaz geng-geng hak melepak di ujung tu orang tetua tu lah. Kami duk minta ayat tebu tu. Bagus lah. Ayat tebu bagus. Tak tahu. Kata saya tak tahu ayat tebu apa hijau tu. Tak apa. Banyak dia ketum. Hari tu Tok Imam pi ustaz dengan Tok Bilal depa offer sekelas. Mujuk Tok Imam tak lenggah kata. Nauzubillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Depa offer sekelas. Dia try dulu, try. Tok Imam tu fikir, aku main nak ajak orang main surau, apa offer aku ayat tu ketum dah. Kita tu tak ada cara lagi dah, kita berdoa lah kepada Allah Ta'ala, kita dah usaha dah, pergi buat lemah lembut dah, macam-macam ustaz. Dulu ada satu ustaz datang di pub DP, lepas tu dia tanya soalan ke ustaz tu, ustaz suruh kami pergi, insyaAllah kami pandai kami pergi nanti. Ustaz tu kepak balik, memang sungguh apa akan pergi nanti. Masa tu duduk depan, duduk depan Tok Imam lah tu. Kata macam mana boleh depan Tok Imam, dah mati depan Tok Imam, diam tu ustaz. Ada satu lagi ustaz tu pergi macam mana lebih tu, nak ajak main surau, nak ajak main. Sebab pada duduk maghrib situ, isyak di situ duduk. Pada petang tadi duduk pelapuk tu, umur dah, cucu pada dah. Tanya ustaz tu, ustaz, kami ni semayang kadang-kadang, mayang kadang-kadang. Baik. Masuk neraka ke ustaz? Dia tanya, hak geng tu. Saya kata, dia kata ustaz tu, yalah tak semayang nanti hukuman dia teruk lah di akhirat nanti. Kami dengar ustaz. Kalau masuk neraka pun, nak masuk neraka, lepas tu syurga Allah. Kami betul lah ustaz. Ustaz tu betul ya, tapi teruk lah neraka. Kita nak masuk syurga tanpa neraka. Mereka jawab ustaz, tak apalah. Paling kurang kita ada 2 experience. 2 experience dia tak. Duduk neraka pun pernah, syurga pun pernah. Dia ingat singgah neraka ni macam kita singgah makan mi udang mana betul terus jalan pula dah. Dia ingat lagu tu. Bahaya orang faham akhir zaman ni, orang faham macam-macam tentang bahaya. Orang cerdik pandai. Ni disebut orang yang jahat bukan kata neraka. Dia halau terus nak masuk. Macam ibarat tuan-tuan duduk di kampung belah itik tu, macam mana halau keluar, halau masuk dalam. Macam tu, halau masuk dalam, halau keluar. Tak apa dah buka-buka, itik terus keluar ni. Ni halau masuk dalam, jenuh halau. Yang ni halau nak tolak terus masuk neraka. Tergericak terus, na'udzubillah. Bayangkan, tuan-tuan duduk di akhir, duduk di dunia, tak dan nak, tuan-tuan, tak dan nak bersih diri daripada dosa. Orang yang terselamat daripada neraka, wa man 'adda 'ainahu 'an maharimi amantuhu fi nirani. Di antara perkara yang dapat menyelamatkan seorang daripada siksa neraka ialah yang menjaga pandangannya, yakni tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hujung tadi ni Allah sebut dekatkanlah diri kepada Allah. Lah dia kata Allah tersebut fa ana rabbu fa'rifuni. Akulah Tuhan yang sebenar kata Allah. Oleh itu kenalilah aku, kenal Tuhan. Bagi kenal Tuhan, bagi kenal Allah. Kan la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud.
Ibadat kita tak sempurna, ada kata tak sah, pandangan ulama kata, kecuali kita kenal Tuhan kita siapa. Macam duduk di kampung lah tuan-tuan, nak tu imam pengurusi AJK masjid pun tak kenal. Tak kenal. Nak cari pengurusi masjid masa bila? Masa nak nikah jadi tok imam. Cari. Dulu di Padang Serai ada seorang. Kan taman ni, sahabat kawan saya jadi pengurusi. Depa satu orang tu nak cok nikah anak dia. Sin nak pergi masuk masjid, tak kena, tak pergi masjid. Nak cari tok pengurusi. Di Kedah, pengurusi itulah apa ni merangkap ni apa qadi yang nikah orang di Kedah. Atau macam mana nak buat? Tak kenal. Di masjid dia tak nak siapa, tengok di luar kedai kopi tu ada satu orang lebay pakai putih. Dia pergi tanya, "Assalamualaikum ji." "Waalaikumsalam." "Ya, ada apa tak?" "Nak tanya rumah pengurusi masjid tak mana?" Kawan tu tengok dia atas bawah, tak apa. Hampir hujung sana, corner belah kanan, rumah dia hujung lagi. Dia pergi dengan motor semua sampai hujung rumah Hindu. Patah balik lah tuan-tuan, patah balik. Tengok Pak Ji dia ada lagi situ. "Assalamualaikum Ji, saya pergi dah rumah Hindu. Dia pelam kering dah. Saya lah pengurusi masjid, tak kenal ke? Dia bercakap hari Jumaat mai dah." Kadang mai, kadang tak mai, tapi banyak tak mai. Habak tuan-tuan. Pompang Kedah, akhirnya cop juga orang tu. Sebab ustaz tu, Pak Ji tu nanti akan kena dengan pejabat kamu. Kalau dia tak jawab, dia pun takut. Tapi boh dulu lah. Si masjid, tok imam tak kenal. Kita buat ibadat tak kenal Allah. Bagaimana tuan-tuan dan perempuan? Tak kenal Tuhan. Hati-hati kita. Kata Allah, akulah Tuhan. Kenalilah aku. Melalui amal ibadah kita. Nak kenal Allah. Melalui kita mengaji. Maka dia kata pada muka surat 130 ni, yang terakhir, ada pun perkara yang penting dapat disimpulkan daripada firman Allah tadi, Allah ni Tuhan sebenar kita. Maka kenalilah dia. Allah, dia bagi kesenangan pada kita, oleh itu bersyukurlah pada Allah. Orang tanya pada kita, ambuihan macam-macam pada Allah. Ini semua Allah Ta'ala bagi kurniaan. Macam kita, orang tanya anak kita semua berjaya semua. Alhamdulillah, usaha-usaha dah Allah Ta'ala yang tentukan ini lah. Alhamdulillah. Gitu. Ni kita orang tanya, "Weh, anak hang semua hebat-hebat no. Hang cari tengok pajak song anak siapa yang macam anak aku?" "Oh, dandan. Kepak sakan." Tuan-tuan nak. Tapi orang pajak song belah lain lah. Dia kata mana ada dah pajak song belah lain? Tak ada dah. Sungguh dah. Bagi contohnya. Yang ketiga, Allah yang pelihara kita. Maka peliharalah segala hak Allah. Nak pelihara hak Allah ni lagu mana Ustaz? Kewajipan yang Allah fardukan kepada kita tunaikan. Mana kita jaga Allah. Lagi dialah menolong kita, maka tolonglah dia. Tolong kita langsaikan apa? Kewajipan yang kita Allah berikan, jauhi apa yang dia suruh dan pelarang kita. Dialah yang Maha Pengampun, minta ampun kepada Allah hari-hari istighfar. Nabi tak ada dosa sehari 70 kali lebih istighfar pada Allah. Dialah tujuan kita, arahkanlah perjalananmu kepadamu. Dialah yang memberi, mohonlah apa saja hajat kita. Minta ke Allah, ya Allah, aku minta ni ya Allah. Ada orang sembahyang hajat sungguh-sungguh. Nak sesuatu benda tu dia hajat bayang ke Allah Ta'ala. Allah bagi tuan-tuan kat dia. Gitu. Mudahkanlah perjalanan hidupku ya Allah. Mudahkanlah ini ya Allah. Mudahkan hak ni ya Allah. Itu. Dialah yang disembah. Sembahlah dia. Dan yang terakhir, dialah yang maha mengetahui. Berwaspadalah dan hati-hatilah kamu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sediakan syurga, Allah sediakan neraka tu menunjukkan adilnya Allah. Ada Allah Ta'ala bagi syurga pada siapa? Orang yang taat kepada dia di hidup di dunia ni. Maka berbahagialah orang yang hidup sampai hujung akhir hayat dia tuan-tuan dalam keadaan taat kepada Allah. Kita ni panjang umur ni, berjumpa lagi bulan Muharram pula tahun 1446 pula. Panjang umur kita. Kita kena sedang sebab apa Allah panjang umur kita? Yang pertama sebab amalan kita kurang lagi. Tak banyak lagi amalan kita. Kenapa Allah panjangkan umur kita? Dosa-dosa kita banyak lagi. Yang tu je. Lapis-lapis kita banyak dah di pajak song ni, tak ada dah lapis tuan-tuan ni mana banyak dah, tak ada dah. Tanyalah pada diri tuan-tuan, kawan-kawan sama umur ni belah sini kita apa. Banyak pi dulu dah. Kita tanya kawan, hang lapis banyak? Tak ada dah. Ramai pi dulu dah. Kita tanya hang sihat lagi no. Yang pi dulu tu maklum je lah. Teh tarik minum susu tengah cawan. Tu pi awal tu mendekatkan diri depan kepada Allah, depan nak jumpa Allah wai. Kemas jawapan kita. Padahal tak kena. Jawablah. Mereka lebih dahulu pada pi ni
sebab mereka Allah Ta'ala pilih dulu. Aku ni duduk di dunia panjang umur ni sebab dosa banyak lagi dan nak taubat pada Allah, amalan dan himpun lagi. Dah gitu. Maka dialah yang Maha tahu, berwaspadalah dan hati-hatilah terhadap kamu. Wallahu alam. Panjang umur, kita jumpa lagi di pertemuan akan datang. Hadis yang ke-25 pula nanti insya-Allah pada pertemuan kita akan datang. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati hidup kita insyaAllah, dan mudah-mudahan apa saja yang kita hajatkan di dunia ni Allah permudahkan urusan kita insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum.